Aduh, panasnya. Kak Raisya, tangan Kak Raisya okey tak ni? Saya pegang cerit ni. Rupanya masih panas. Nasib baik akan cepat tarik tangan. Itu memang refleks ke? Ya, itu gerak balas terhadap rangsangan. Kulit saya kesan panas. Mesej dihantar ke otak dan otak terus beri arahan untuk tarik tangan. Semuanya berlaku sangat cepat. Menarik. Selain panas, rangsangan apa lagi yang badan kita boleh kesan? Tadi akak cakap badan kita boleh kesan macam-macam rangsangan. Boleh akak terangkan dengan lebih lanjut? Boleh. Rangsangan tu maksudnya apa-apa perubahan di sekeliling kita yang boleh dikesan oleh organ deria. Contohnya cahaya terang. Bila kita keluar dari bilik gelap ke tempat terang, apa jadi? Mata kita akan berjam sikit sebab silau. Betul tak? Betul. Itu gerak balas mata kita terhadap rangsangan cahaya. Mata kita ialah organ deria penglihatan. Saya nak sambung baca buku dululah. Okey. Kak Raisya, saya takutlah. Nampaknya hari dah nak hujan. Terkejut ke? Ya, saya terkejut. Itulah gerak balas terhadap bunyi. Dikesan oleh telinga, organ deria pendengaran kita. Dan lagi satu, panas dan sejuk boleh membuat kulit kita akan rasa dan bertindak. Contohnya tadi, saya pegang cerit panas. Kulit saya terus berisyarat ke otak. Jadi, kulit kita bukan untuk sentuhan je, tapi juga rasa suhu. Tepat sekali. Kulit kita ialah organ deria paling besar dan penting untuk rasa panas, sejuk, tekanan dan sakit. Cuba bayangkan kita buka tong sampah busuk. Busuk. Saya mesti terus tutup hidung atau menjauh. Itulah gerak balas terhadap bau. Dikesan oleh hidung, organ deria bau. Dian, dia nak kopi tak? Dia nak air tak? Boleh juga. Okey. Ni untuk Dian. Terima kasih. Air apa ni? Kenapa rasanya pahit? Itulah gerak balas terhadap rasa. Dikesan oleh lidah, organ deria rasa. Dan lidah bantu kita kesan manis, masin, pahit dan masam. Kesemua organ ni bekerja bersama untuk pastikan kita selamat dan peka dengan persekitaran. Badan kita memang hebat. Tapi, kenapa gerak balas ni penting sangat? Gerak balas bantu kita elak kecederaan dan bahaya. Kalau tadi tangan saya tak bergerak, tangan boleh melecur. Wah, saya setuju. Tapi, macam mana nak jaga organ deria ni? Senang je. Yang pertama, jangan dedahkan mata dengan cahaya terang untuk jaga mata. Kedua, jangan dengar muzik terlalu kuat untuk jaga telinga. Ketiga, guna sarung tangan bila pegang benda panas. Dan yang terakhir, jangan korek hidung atau telinga dengan benda tajam. Wah, terima kasih Kak Raisya. Saya banyak belajar hari ni. Sama-sama.